Okey, soalan tadi, kenapa saya cakap AJ ni buy? Okay, nampak tak kat sini? Bila kita kecilkan, nampak tak kat sini? Ada F, ada LT kat sini. F1 F2 sebab dia sebelum zone A. Okey. Bila wujud F2, kita dah tak perlu nak tengok 8D kat belakang dah. Kita tak perlu nak tengok 8D, ataupun kita kata tak perlu nak tengok F4. Dan kalau ada F3 sekalipun DSW, ini lagi menang, ini lagi, kita kena ikut yang ni juga. So simple. Bila kita layan F2 ataupun F1, kita akan trade dengan cara yang simple. Dia keluar, okay, dia keluar LT, okay, 1, 2, 3. Yang ni kalau kita ikutkan, kalau kita ikut penandaan LT kat sini, okay, saya ambil penandaan yang betul. Kalau kita ikut penandaan dia kat sini, ini dah macam keluar ke buy ni. Dia dah macam keluar ke buy, tapi disebabkan dia kecil, kita tak kata dia keluar, arah tu belum ada lagi lah sebab dia kecil. Okay, so kita kena update balik kita punya mapping penandaan dia tu, kena sampai ke atas dia. Okay, and then barulah keluar candle. Okay, candle arah ni adalah satu candle yang jelas keluar daripada zone LT. Dia keluar. Bila keluar, okay, faham yang pertama, bila F2 keluar arah ke sell ataupun ke buy terpulang, keluar arah, kita jangan masuk terus. Kena ingat, bila layan F2 kena sabar, tunggu dulu market jalan dan buat. Okay, apa yang kita nak kena tunggu, sama ada terbentuknya 3CB ke sell, lepas tu baru kita boleh masuk. Tapi dalam case ini dia keluar arah ke sell, dan dia naik balik. Kat sini dah breakout, kat sini dah jadi TKL buy, ataupun confirm dia dekat sini. Okay, kat sini dah jadi TKL buy ataupun F2 ke buy. Memang arah dia keluar ke sell, tapi bila dia jadi TKL, kita akan kata F2 buy. Bila F2 buy dan dia hadir dalam bentuk TKL, okay, kena faham, TKL kita dah tak payah nak tunggu 3CB, kita terus boleh masuk dekat sini. Okay, dan bila terbentuknya TKL, market sepatutnya akan kuat. So kita tengok kuat tak market? Kuat kan? Kuat, pergi. Dia tak return balik ke zone A, betul tak? Dia tak return balik ke zone A. Zone A kat mana? 1, 2, 3, 4. Zone A kat sini. Dia tak return balik. So dapatlah dua perkara hari ni. Okay, itu satu sebab TKL. Sebenarnya yang kedua adalah sebab semalam ada type 3. Market tak return balik ke zone A. Market naik, tak return balik dan dia melepak kat sini. Ini apa? Dia melepak ni apa? Ini adalah HSG lot tenang. Okay, HSG lot tenang, memanjang ke apa, terpulang. Dan bila market type 3 dan bentuk macam ni, biasanya market nak sambung. Sebab HSG-LT fungsi dia adalah menyambung perjalanan market. Cuma jadi kat sini, ini pun dah bagi tahu market akan sambung naik. Dan dekat sini pula TKL buy, memang TK yang kita tunggulah untuk entry. So dia pergilah. Kalau tak ada HSG-LT ni pun, F2 ni pun boleh stand alone. Dia sendiri pun dah boleh kita follow dia.
kita dah boleh follow dia. Tak perlu pun ada benda ni. Tapi bila kita gabungkan dua perkara tersebut, barulah kita yakin. Barulah kita yakin dengan market. Itu rahsia type 3. Rahsia type 3. Okay, kita tengok pada UJ UJ tak ada ke kat sini? Alamak. Saya guna ada. Saya guna tempat lain kalau nak trade. Ini untuk belajar je lah. Alamak, baru nak ni. UJ ni kalau kita perasan sama juga type 3. Type 3. Okay, cuma kita tak nampak lah. Kita tak nampak lah kat sini adalah SJLT kan. Dia naik, dia turun, dah dia naik. Kita tak nampak sangat bentuk dia macam SJ. Tapi kalau perhati betul, kebanyakannya type 3 ni dia akan sambung perjalanan. Itu satu rahsia dia. Yang kedua, kita tengok case ni dia berbeza sikit. Kita ada F2 keluarlah ke buy. Okay, penandaan dia nanti saya cerita kemudian. Okay, penandaan dia lebih kurang macam ni. So ini dah keluar ke buy. Sebab kita nampak je lah candle tu keluar, okay, daripada zone. And then dia buat TKL, F2 buy, and then dia buat TKL. Jadi arah dia F2 ni adalah ke sell. Tapi disebabkan kita tak masuk pun lagi, sebab awal lagi, jangan masuk lagi kan. Walaupun F2 dah TKL, kita relax dulu waktu TO baru kita masuk. Okay. And then market datang balik. Kebiasaannya kalau market datang balik, ini kita katakan zone radar. Dia akan cari balik kawasan ni ataupun shadow dia itulah sebenarnya, shadow TKL tu. So dia akan cari balik. Bukan dia cari balik. Kalau dia datang, dia cari sini. Okay, kalau dia datang, dia cari sini, zone radar, line radar, ataupun tempat kita nak menunggu, ataupun SNR. Macam mana nak cari SNR? Ini lah salah satu dia. Okay. And then dia pergi. Bila dia pergi, waktu ni kita dah boleh lah kot nak masuk kat sini, sebab dah tak ada lah awal sangat. And then dia buat LT lagi, F1. Ini special sikit lagi. Bila ada F2 dan F1, kita kena ikut yang ni. Kita kena ikut F1. Dan F1 nampak tak, dia keluar arah ke sell. Alhamdulillah. F2 sell TKL, F1 sell. Alhamdulillah. Wish, cantik ni. Kena pula kita dah sell daripada sini kan, cantik. Ataupun kita pun ikut kat sini lah, tak apa. Okay, kena ingat, kalau F1 tunggu dia buat 3 CB dulu, ataupun dia buat TKL. Selepas F1 tunggu, katakan F1 sell, tunggu dia buat 3 CB ke sell, baru masuk. Ataupun dia buat TKL terus masuk. Okay, bezakan dua keadaan ni. And then kita nak menunggu ataupun tak sabar terpulang. Kalau betul nak jadi orang, tunggu 3 CB ataupun tunggu LT menurun pun terpulang. Okay, and then market doji, lepas tu TKL. Walaupun nampak besar macam ni kan, kita kena faham tadi. Yang pertama AJ tadi nampak okay, kita kena faham TKL ni, kalau terbentuk TKL, dia akan kuat. So walaupun kat sini dah kuat, dah kuat ni, kalau aku masuk, berapa lagi yang dia boleh pergi? Kena ingatlah, dia akan kuat. Jadi kalau ini besar, dia akan jadi kecil je nanti. Ambil kau, dia akan jadi kecil. Barulah kita nampak TKL macam ni dia pergi kuat. Dan kita tak nampak pun kat sini yang sebenarnya dia besar, sebab disebabkan pergerakan ini yang sangat besar, lebih besar, kita nampak dia kecil. Tapi waktu kejadian kita nampak dia besar dan kita takut nak masuk. Okay, so ini pun salah satu benda yang memainkan peranan lah. Cuma faham tak kenapa saya cakap EJ boleh terus masuk tu, boleh sambung lagi tu, tak boleh kejar lagi tu. Contoh. So itulah benda dia. Okay, tadi ada member cakap dia kena. Okay, kalau di sini tak nampak ni, sebenarnya ada shadow kat sini, shadow yang sampai ke sini
Saya lukis balik sebab memang kalau nak layan LT, saya meng-hidekan shadow. Okay, shadow dia sampai sini. Okay, bila terbentuk TKL, bukan terbentuk TKL, F1 TKL, arah kita dah ada. Ini pun nak kena belajar yakinkan diri. TKL, so kita dah ada arah yang solid. Tapi dalam masa yang sama, waktu kejadian market turun sampai sini, besar juga ni. So kita kena fahamlah yang ni. Kita kena belajar yakinkan diri, ini adalah SSR ataupun ini adalah repair satu candle, ataupun bahasa mudah dia, ini adalah diskaun yang market bagi kita supaya kita masuk. Kalau belum masuk, kalau tengah masuk, hold, layan, hold je, walaupun floating sikit, layan je, janganlah tambah banyak sangat, pandai-pandai lah, sebab kita tak tahu sejauh mana dia akan turun. Tapi turun macam mana sekalipun besar, itu adalah SSR, disebabkan ini F1 TKL Pi. F1 TKL Pi turun, SSR biasanya satu batang candle mencari. Biasanya dia akan mencari, ada dua keadaan, 5, 6, 7, 8. Mencari zone A, cari sini, hampir ataupun dia cari TKL ni balik kat sini. Dia cari kat sini, lepas tu dia pergi balik lah. Kalau ada soalan tu lagi, macam mana nak tahu news tu fake? Salah satu dia ni. Salah satu ni, bila market datang dengan macam ni, dengan F1 TKL kan, lepas tu dia datang balik, itu memang kita confirm fake. Itu fake tu, nanti dia datang, dia naik balik. Okay, sekian.